Saya jumpa ada seorang bos, orang kaya. Ni ceramah-ceramah tanya dia, Pak Long kaya, Pak Long berapa kali pergi umrah? Saya tak pernah pergi, Ustaz. Haji lagi lah. Loh, Pak Long punya kaya, backhoe punya banyak, lori, tak pernah pergi lah. Belum sampai seru datang. Bila belum sampai, tak boleh kata apa. Ni saya seru. Dah Ustaz, belum sampai hidayah. Nak kata apa? Saya kata, tak apa. 2 minggu saya nak bertolak pergi Mekah. Dia naik motor Harley Davidson. Sampai dengan topi Jerman. Waalaikumsalam Ustaz. Waalaikumsalam. Pasal apa? Ni saya nak pergi umrah dengan Ustaz. 2 minggu orang ajak itu tak mau pergi. 2 minggu mana boleh, visa dah settle lah. Ni, tiket dah dapat. Mana boleh belum? Orang nak pergi dengan dia, tak mau bawa pula. Pening tuan. Lah macam ni tak apa. Saya pergi dulu, Pak Long saya urus kemudian. Nanti turun kat Jeddah saya pergi ambil. Sampai kat Jeddah, dia pakai ihram, saya pergi ambil dengan jemaah saya. Sampai dekat hotel nama Khurtabah, saya ingat lagi, dah hancur lah. Sampai saya jemaah tak payah naik lah. Kita terus pergi lah, tawaf. Boleh? Okey, yang lelaki itibak. Buka, bau kanan buka. Pak Long tadi tak mau buka. Saya tanya apa? Ustaz, saya tak mau pergi umrah ni, tak mau pergi haji. Saya takut. Ustaz ni duk abang. Kalau pergi dosa banyak, tak nampak Kaabah, sesat lah apa kan. Saya takut Ustaz. Pak Long buat apa? Saya kepala gangster Ustaz. Apa orang tak buat, saya buat. Saya kata gangster macam mana? Dia buka lengan tangan. Tengok lengan ni, tattoo scorpion. Kalau jengking tu dia merekod tu. Dia kata Pak Long. Tu lah Ustaz. Buka buat tak tahu tu dah. Bila dia buka jalan, semua pakat tengok. Oh, dia gangster mana? Sampai depan Kaabah. Saya kata jamaah duduk. Dia tunduk kepala rapat. Dia takut tak nampak. Saya kata jamaah angkat kepala. Tengok Kaabah 20 pahala. Menangislah. Doa pada Allah. Pak Long ni tak mau angkat. Saya tengok tak angkat. Saya bilang, Pak Long, angkat Pak Long. Tengok Kaabah. Dia pun angkat. Angkat. Ustaz nampak. Bila nampak air mata keluar. Siapa pernah tengok Kaabah duduk depan mata, tak menangis bohong. Saya dah bangun jom tawaf. Habis tawaf apa semua, saya duduk dekat makam Ibrahim. Pak Long doa. Bahasa Arab tak erti. Melayu pun tak tahu. Sebutlah apa pun. Ya Allah, aku pernah rogol perempuan ni. Dia sebut nama. Ampun dosa aku, saya amin. Ya Allah, aku pernah bunuh orang ni. Dia pernah bunuh. Aku pernah bully orang ni, pukul orang ni. Saya dengar, tahu dia punya dosa. Kira apa yang dia sebut tu memang tak mampu kita dengar. Saya tak Pak Long, betul kepala gangster. Jom kita bisa habis saat tahlul, jom kita pergi ni, multazam. Pak Long boleh Boleh Ustaz. Sampai multazam ramai orang. Duk beratok setengah jam tak boleh masuk. Sejam tak boleh lagi. Ustaz, bagi saya Ustaz, dia nak tumbuh kat depan. Kita sabar Pak Long, sekejap lagi kita sampai Akhirnya bila sampai, saya tolak pipi dia kena Kaabah, dada dia kena, dia angkat tangan. Allah, menangis dia. Dia kata Pak Long, minta pada Allah ampun dosa. Dia, ya Allah ampun dosa aku, menangis dia. Dia kata Pak Long, mintalah ampun dosa mak ayah. Lupa Ustaz, mak ayah. Lepas tu senyap pula. Dia kata Pak Long, mintalah murah rezeki. Lupa Ustaz, ya Allah murah rezeki, senyap. Saya bisik kat telinga dia, Pak Long sudah bagi orang lain pula. Saya tarik dia kesat air mata. Pak Long macam mana? Saya umur 55 lah Ustaz. Saya tak pernah teriak lah hidup. Dia kata, Masya Allah, 55 tak pernah teriak. Tak Ustaz. Tapi hari ni saya teriak Ustaz. Saya kata kat dia, hidayah milik Allah. Rupanya balik hidayah sungguh. Pusing 180. Balik berubah pakai serban, pakai jubah. Saya nak baca khutbah, duduk sebelah dia. Tengok. Pak Long, balik umrah Alhamdulillah. Hidayah milik Allah Ustaz. Hidayah macam mana? Rupanya dia doa di Mekah nak buang tatu. Dia selok ni, merah menyala. Terkeluar ni. Saya kata Pak Long buat macam mana? Rupanya balik, dia pasang serika. Dia pasang serika bagi panas tu. Dia ambil serika tu, dia letak. Dia letak, dia angkat kulit lekat kat serika. Saya tengok Pak Long sanggup buat macam ni. Dia sebut 2 perkataan, saya menangis. Dia kata apa? Ustaz, lebih baik api serika membakar kulit saya Ustaz, daripada api neraka Allah membakar saya di akhirat. Kita ada peluang tuan-tuan untuk bertaubat, tak mau ambil peluang. Kita ada peluang tuan-tuan untuk zikir, tak ambil peluang. Kita ada peluang untuk apa? Fasallu fil lail wan nasin niyam. Bangun waktu malam, solat, orang lain tidur. Ingat tak? Tadkhulu jannata bisalam. Kita akan masuk syurga dengan jasra. Tapi tak ambil peluang untuk bangun.